Cash is king. Anda setuju? Mungkin ya kalau kita bercakap tentang bisnes. Sebab duit memang penting untuk cash flow dan operasi. Tapi bila bercakap tentang simpanan, adakah cash is king masih relevan? Menurut Mike Maloney, penulis buku kewangan terkenal, wang fiat merupakan penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa? Sebab duit kertas kita setiap hari dirompak secara senyap oleh inflasi dan kejatuhan nilai. Semua duit kertas akhirnya akan kembali kepada nilai intrinsiknya kosong. Sekadar sekeping kertas. Sebaliknya, emas kekal dengan nilai intrinsik sebenar yang bertahan beribu tahun, iaitu bergantung pada berat dan ketulinannya. Inilah perbezaannya. Jadi, apa langkah terbaik? Simpan duit cukup untuk simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan, belanja hangus 1 hingga 2 tahun, tapi untuk simpanan lebih daripada 2 tahun, tukarkan duit anda kepada emas untuk lindungi nilainya daripada inflasi dan kejatuhan nilai wang fiat. Kesimpulannya, cash is not the king, knowledge is. Dengan ilmu yang betul, anda boleh selamatkan simpanan wang fiat dan kekalkan nilainya dengan emas. Nak mulakan tukar simpanan anda ke dalam bentuk emas? Tonton video yang saya pin di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, simpanan yang bijak bukan sekadar berapa banyak yang anda ada, tapi bagaimana anda melindunginya. Follow.